الله 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 مسجد الإحسان مجلس الليل مسجد الإحسان. سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sajalah yang berhak kita syukur di atas apa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencurahkan pada kita. Dan nikmat Allah SWT masih memberi peluang pada kita, dan Allah SWT menyelamatkan kita daripada musibah banjir. Walaupun saudara kita dan manusia yang lain lagi dengan banjir, ada yang Allah SWT tarik harta dia, tarik nyawa dia, itu adalah kerana Allah belaka. Maka kita ni diselamatkan oleh Allah. Oleh itulah patut kita syukur dan berhak nak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mula surah Al-Mumtahanah. Iaitu setengah ayat. Ada anak ingat kita takut panjang. Jadi kalau ayat panjang tu kita buat sekerak aja. Takut panjang, takut dia mau puas. Mungkin apa balik kita ayat tak apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mai ketuk hati nurani kita, kata janganlah kamu tu ambil seteru ke Allah dan seteru kamu tu ambil sebagai aulia, sebagai jadi kekasihmu. Jadi kekasih sebagai muduk melia kepada dia. Tu kerana mu tu tunjuk, kata mu tu saya ke dia tu, tulkuna ilaihim bil mawaddah. Mu tu tunjuk pula bila berjumpa dengan agama lain tu, tunjuk kata inilah ada sign baik kahwin. Kenapa Allah SWT murid sangat
wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Sungguhnya mereka tu bila datang hak benar dia tak percaya. Ni tu ketuk bagi kita ni untuk kita tahu kata Tuhan murih kita dak ambil seteru Allah. Seteru bila seteru Allah, seteru kita dak buat jadi baik kekasih. Awak buka rahsia, buka gapo. Jadi cerita ni asbab nuzul kita wayak dah kerana ada sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi tu Hatib tu, dia buka rahsia Nabi kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Tu maka Tuhan murihlah. Sedangkan Nabi tu yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ni sebabnya mereka tu kufur, tak percaya kepada ayat-ayat Allah dan tak percaya kebenaran yang dibawa oleh Rasul, dan usir hamba pula Rasul, dan kamu semua tu hijrah. Hamba tu baik pada Mekah. Yang sebab apa hamba tu? Antuk minu billahi rabbikum. Pucuk hambanya tu kerana beriman kepada Allah SWT aja, tak ada buku lain. Tapi itu wa ma tunkimun wa ma naqamu minhum illa yu'minu billah. Dengan sebab dia orang Islam kena seksa negara apa tu pucuknya kerana beriman kepada Allah SWT aja. Tak ada buku lain, tak ada kata buku curi barang, tak ada kata curi sikar, curi mutu, tak. Kerana beriman kepada Allah SWT tu ya duk murih sangat tu. Habis tu yang murih sangat tu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batiwa mardati. Sedangkan mu itu ke mu keluar jihad. Ni tu ayat ni tu peringat pada hati tu sendiri, orang buka rahsia tu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batiwa mardati. Sedangkan kamu sendiri itu kamu hijrah juga bersama dengan Nabi. Patu jihad pula di jalan Allah. Hati ni salah seorang mengikut tafsir lain wajak kata dia tu pergi perang, mula-mula perang dalam Islam. Perang apa? Perang mula-mula dalam Islam. Perang Badar. Perang Badar ke Uhud. Ada tanya suah lalu mana kalau tak tanya tak apa tu rasa terbadar tu buat orang tanya mana tu orang tak yakin mana tu tak yakin mana tu buat kita supaya kita baca Quran kat buat orang tegung lah, tak ada orang agama lalu mana lalu. Jadi perang Badar mula-mula dalam Islam tu perang Badar. Jadi Hatib ni salah seorang yang pergi perang dengan sama Nabi juga perang Badar tu. Jadi orang iman kuat dah lah orang pergi perang bersama Nabi perang Badar ni. Tapi itu saya kata in kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Mu keluar dulu tu berjihad di jalan Allah. Wa batiwa mardati, dan mu hijrah bersama dengan Nabi kerana mencari keridhaan Allah. Tapi mu tusirruna ilaihim bil mawaddah. Musbunyikan rahsia mu tu wayak rahsia Pak Nabi po itu ni kerana pada orang yang bukan Islam, orang yang tak tua Nabi. Kenapa? Ucapnya kerana kasih sayang mawaddah. Ni tu yang sedangkan dalam segi lain molek belakang. Tapi hak ni nak putus tak boleh. Dengan keluarga, dengan berasa apa ni arham, zuriat, adik-beradik, ada apa pada dia tu agama lain tau. Dia musyrik dia musyrik, dia tak masuk Islam lagi. Tapi dia ni kan saya Nabi nampak pai Nabi duk pecung duk gapo tu nak pergi serang puak-puak duk Mekah ni kali ni. Kita tak boleh lama kena adik-beradik kita duk Mekah ni, kenapa gitu gini. Lalu buka rahsia, wayak rahsia atas surat lagi. Atas surat lagi. Sedangkan kita dulu hijrah bersama dengan Nabi dah. Pergi perang lawan dia meni juga di Badar dah. Tapi hak ni kerana adik-beradik ni kita kisah ya. Tapi ni tu dia kata tusirruna ilaihim bil mawaddah. Mu sembunyikan, mu royak rahsia tu. Tak tanya Nabi dulu mula ayat rahsia tu. Tuan kita sembunyi. Royak, buka rahsia pada orang supaya adik-beradik kita tahu.
Ni hak ni kita duk berasa kata kita buat gapo ni orang tak tahu, tapi kena ingat kata Tuhan tahu. Dah Tuhan tahu. Patut ada kira di hari akhirat. Bukan kata tak ada kira dak. Bukan kata saja kita tak apa, bukan rahsia apa. Tak apa. Tak ada. Tapi itu Tuhan kata Tuhan ayat dalam surah lain kata tidak ada jalan bagi orang musyriki itu nak itu orang mukmin itu tak ada jalan. Kenapa orang mukmin itu Tuhan jaga. Tuhan jaga. Tapi itu kita jangan buat puasa kata tak apa kita buka rahsia. Sedangkan kita buka rahsia tu adalah menunjuk kata kita tu munafik dah. Kan? Munafik dah. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahum sabila. Tak temu jalan dah. Tak Tuhan tak buka hidayah dah kepada dia tu, tak temu jalan yang baik. Sekali beriman kufur, sekali pula beriman kufur, boleh 3 kali tu tambah lu dah kufur dia ni. Sekali tak apa lagi, 2 kali tak apa lagi, seperti agak sekali tak apa boleh rajak, boleh kedua boleh 3 tak boleh rajak lah. Ni Tuhan pun yang 3 tak boleh jugalah kufur dengan murtad. Sabit apa? Sabit kita kufur tak? Alladzina yabtawunal izzata, kerana nak baik dengan orang yang agama lain pada Islam. Duk puasa kata kita baik dengan dia tu, kita mulia. Kita tu mulia di sisi dia, dia hormat kita pada dia tu tak ada hormat, tak buat baik saja je. Kita puasa kata dia tu baik. Tapi ni tu kata wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Aku tahu apa yang muduk sembunyi dalam hatimu, dan apa yang kamu tahu tu Tuhan tahu belaka. Hak mu tahu, orang tahu mu tahu, hak mu tak tahu pun Tuhan tahu juga. Apa itu hak muduk sembunyi, duk tak royak orang, duk gapo apa tu gini tu. Mu jangan duk kuasa kata orang tak tahu. Tuhan tahu. Tapi itu Tuhan kata wa man yaf'alu minkum, siapa-siapa dia yang buat lagu tu di kalangan kamu, faqad dhalla sawa as-sabil, maka dia sesat jalan. Dia akan tak temu jalan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan lagi ke syurga. Dia tak temu jalan lagi ke syurga dah. Ni tu tegas itu lah. Faqad dhalla sawa as-sabil, siapa-siapa dia yang buat lagu tu. Tu tak panggil kata orang beriman lah, panggil orang munafik dah lah. Kalau duk buka rahsia orang Islam apa gitu gini. Itu riwayat. Jadi dekat sabit tu kita duk puasa kata apa itu ni sabit kita buat, kita memihak pada orang seteru pada Allah. Seteru Allah kita duk mihak balik itu, kita duk puasa kata kita sayang dia, kita tak lepas. Awak ni tak boleh tu lagi. Ni tu riwayat lagi kata apa boleh tak lagi gitu. Iyaskafukum yakunu lakum a'da'a. Ni tengok tu jelas. Kerana Tuhan tahu. Kalau membuka rahsia, buayak rahsiamu pada orang musyrikin, lepas tu Nabi buat orang Islam pergi kena igat. Iyaskafukum, kalau kena igat orang Islam kena igat. Yakunu lakum a'da mutu, seterulah dengan dia. Buat seteru mutu boleh diigat oleh seterumu tu lah. Ada musuhmu tu, mu kena igat di dia. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu, maka dia buat nyanyimu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, mu kena buat nyanyi oleh tangan-tangan dia. Dia katok, dia seksa, dia gapo, dia berdeh, dia tapa, dia gapo. Kalau tak kata, tak buat dengan tangan, buat alsinatahum bisu, kata dengan mulut macam-macam kata, maki, caci maki apa, nyeksa pada kamu. Kalau itulah rahsia orang Islam ditahu oleh musuh, dan musuh tahu, maka lagu itulah jadi. Buat
katok dengan tangan, seksa dengan tangan, maki dengan mulut, apa macam-macam. Hak ni kita boleh tengok. Kalau kita baca sejarah, boleh tengok hak ni. Hak tu riwayat lagu ni. Bila Rusia lepas pada musuh. Dah. Nak wajah tak ada jauh sekali. Negeri kita sendiri tani. Dah. Jatuh pada musuh dulu kan. Tahun 1785 dulu. Rusianya lagu mana Rusia pecah? Kan orang rupa-rupa mari, rupa masuk Islam. Rupa masuk Islam mari. Rupa masuk Islam dia ada pandai raja pun mek. Satu dia jadi raja negeri itu Taning lah dah. Pusat tu dikisik. Masuk mari kerana dia pandai dalam masalah askar, masalah cara askar apa gitu gini, berdeh besar apa dia belaka. Tak apa patik. Tak apa tu aku. Patik cara belaka apa itu ni. Dia tak lama mari. Mari dia bakar. Mari bakar mari. Dia tahu dah. Kerana dia ada hubung semua. Dah. Royak kerja tak apa dia nak tubik pergi jumpa. Dia nak bicara sendiri. Patik. Tu aku duk seni-seni lah, rasa susah pun. Ayah tu baik pergi, masuk pergi ni tak apa, dia tahu belakang dah kerana berdeh balik ni, dia tahu dah kata dia atur lagu tu berdeh mari Allah tu mula-mula nagi tani kena ambil tu. Tapi ni tu dia kata yaskafukum yakunu lakum a'daan. Bila Rusia tu sapa pada musuhmu, mu kena ikat, mu kena takat. Kena takat tu lah raja mati pada itu ini orang Islam semua ada situ, ada setengah tu hak duk jauh dah boleh lari lepas kok Kedah, lepas kok mana, lepas ke terang, lepas kok lega, lepas ke mana, hak tak boleh lari tu bawa pergi bakak. Pergi bakak tu kena heret, kena gapo macam-macam lah. Sebab tu ada lagi kok bakak apa itu gini tu titih barisnya mari daripada Taning mari di situ anak cucu hak kena lari, hak kena bergala, kena gapo ni. Sampai itu dia kata yaskafukum yakunu lakum adam wa yabsutu ilaikum aidiyakum. Wa seksa dengan tangan, katak dengan tangan, maki wa alsinatahum bisu. Kenapa? Wa waddu law takfurun, kerana mereka tu hendak kembali pada kafir klik semula. Kalau kembali pada kafir klik semula apa? Ni sebab tu kalau kita tengok sejarah hak tu riwayat ni cerah. Bahasa kemoja lah ni dak pergi dengan kemoja. Dah. Isteri ikut sepadan juga dak pergi apa dia hipak je kelima dah ini dah. Kemoja mula tu kita ingat lagi ni, kita ada lagi lah umur kita. Kita kata baru pergi sampai di Indonesia, mojo pecah pergi. Kata kerajaannya Si Hanuk. Si Hanuk Mereta, Raja Si Hanuk Mereta, dia tak masuk pada Amerika. Tapi ada satu puak yang tak puas pada Si Hanuk, nama dia Lonon. Lonon ni baik dengan Amerika. Ajak Amerika masuk pergi tolong dia. Hasuk pergi mari. Ya, akan Amerika sokong kajian Si Hanuk ni jatuh. London naik kereta. London naik kereta. Tak ada lama mana kerana kereta soling jadi budak Amerika, rakyat tak kenal. Mati banyak pun itu jadi pergi pula. Naik pula nama dia Pol Pot. Pol Pot ni soling. Hak ni hak dia dak tunjuk korok orang mojo dulu banyak duk satu pada korok orang mati. Kerana Pol Pot naik lari sani, dia tahu dah kata kalau tak bunuh orang ni semua ni, dia duduk tak lama. Ni kajian yang itu soalan dia lagu tu. Dia bunuh habis orang musuh-musuh dia. Tapi kita pun dah buat perangai macam itulah ni. Bila bukan puak kita pecah habis. Jangan hidup, jangan puak kita. Ni bukan orang demo ni. Ni perangai Pol Pot dah ni. Ni kemudian bunuh habis puak-puak Si Hanuk, puak London, puak apa bunuh. Tapi akhirnya seksa kena seksa juga Pol Pot ni. Duk tak lama mereka tak ada lama. Ni naik puak Si Hanuk klik semula kan. Hussein ni naik pada puak Si Hanuk klik semula. Boleh mereka boleh igak dia apa itu dia apa buat
kena nyanyi di demo juga. Tu sejarah Kemaja. Sejarah Afghanistan ni Pasal Afghanistan ni negeri yang orang kita tak tahu kata itu Imam Ghazali kenal dah. Kesannya ada Imam Ghazali. Imam Ghazali ni orang Afghanistan. Nah, ni Afghanistan. Afghanistan ni baru landing lah. Negeri Islam, negeri ulama banyak. Tapi orang dia tu ada dalam perut dia tu masuk kepada Rusia, jadi kemilih berat kot ni. Sampai tu kerajaan lepas mati waktu naik orang lain, mati waktu naik lain. Kenapa dia jadi budak Rusia? Sehingga akhir baru ni lah, baru orang Islam nampak kata Islam sikit. Lepas Taliban pada tak lama dah, kan di atas Taliban Mujahidin, Mujahidin naik kuat ni pula. Naik kuat ni pula, ni baru Islam nampak kata Islam. Tu kenapa ni pucanya? Kerana hidup baik dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hidup baik dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak lama mereka negeri mereka gapo pun. Bila kita buat perkara yang tertengeng dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ini tu riwayat kata semua tu wawaddu la takfurun, kerana nak kembalikan kamu klik pada kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala semula. Lepas tu riwayat pula satu ayat lagi, tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Tidak akan boleh beri syafaat zuriat saudara kamu, anak cucu kamu tu pada hari kiamat. Muda buat baik kepada adik-beradik, kepada anak-beranak apa gitu gini, muda saya apa gitu gini, semua tu tak boleh nak syafaat mu di hari akhirat. Mu nak tupai tak boleh. Ni tu riwayat, mu nak tupai tak boleh. Kita ni jauh mati-mati ya dengan adik-beradik dengan gapo dah. Jauh zalim kepada orang lain kerana kita nak tolong adik-beradik kita. Terutama sekali masalah cari kerja, masalah sok kerja. Tak itu. Buat orang lain, sebenarnya orang lain boleh tepat tu, tapi buat orang lain kerana apa? Kerana bukan adik-beradik kita. Kerana dia tak ada duit pada kita. Dia hari akhirat tu dia kata yaumal qiyamah, tak ada boleh tupai apa sekali. Ni kena ingat molek. Ni zalim pada orang lain kerana nak adik-beradik kita, anak-beranak kita tu sendiri. Kita banyak dah dia orang zalim pada orang dah. Orang tu orang yang apa dah? Bengkrak pada hari kiamat. Dah. Orang zalim pada orang lain tu adalah orang yang bergerak pada hari kiamat. Sebab apa? Zalim. Buat demo kerja, demo sok boleh, tapi kita tak boleh. Jadi tak boleh, dia boleh ikut orang lain. Orang nak makan tak boleh dengan sahabat kita. Kita buat demo kerja, buat apa, kita nak makan tak boleh. Tu zalim pada orang. Maka zalim orang bergerak lagu ni lagu mana? Kerana dia kena hari di akhir akhirat, dia kena cai, dia kena bayar kepada orang yang kena zalim. Dia ni kena zalim, dengan sahabat orang ni zalim dia. Kalau dia amalan ibadat banyak sekali pun, amalan dia ni nak boleh kau kata. Kalau tak ada amalan ibadat dia, ambil hak jahat orang ni, ambil buah dia ni. Tu zalim. Bergerak dah. Apa dah bergerak panggil dah? Cing dah. Cing. Ni orang cing pada hari akhirat esok. Satu ulama tafsir ada-adanya tu dengan sebab buat amal ibadat bid'ah. Di hari akhirat tak ada timbangnya juga. Yang keduanya kerana zalim pada orang. Nah kita dah buat di hari ini ni, kita tak puasa kata kita zalim. Dah. Orang ni so patut boleh, kita boleh, kita boleh ke orang ni. Orang ni so orang mai dulu kadang-kadang boleh belakang. Tak itu. Tapi tu orang jual nasi pula ni buat kiu nak adil tu, nak cari nak adil dah tu. Nak cari keadilan dah tu, takut kena hak pagi pasal tak wani ketek tak apa duk dia. Hak itu ni masuk dulu semata. Boleh dulu ni tunggu. Kita pun pokok ni.
Orang tak sampai tu pisau buat kita pergi mana-mana lah ni, kalau tempat ramai kan apa. Buat queue supaya jual nasi. Lepas tu kata pandai juga ni fikir kita. Kenapa? Nak cari Nabi Adil Tok Syekh Zolin. Okey. Tok Syekh Zolin. Kerana Zolin ni jangan ingat kata tak apalah, takut tobat tak lepas lah. Kerana kita tak minta maaf kan dia. Tak, itu orang tua tu orang jual orang beli sama Zolin. Dia nak? Orang jual orang beli. Dia mahu rakyat buat tu tak ada sikit. Kita Zolin dah, sama dah. Kau sidah luar dia. Orang jual dia tak tahu. Dia tak ada wakil dah. Muka dia tak tengok. Dia bubuh mata, tak tengok siapa dia mari dulu. Balik orang ni, aku ramai dulu. Pasal mulut dia kata tempoh ke dia dulu. Hak ni kau duk cokong. Pasal dia kata duk rakat diri lek belakang. Lepas sore bila lagi nak pagi dia. Tu. Hak tua jual dia tak tahu. Orang nak dulu ni. Tu panggil terzolih. Orang pergi kuih orang, kita masuk. Supaya kita sok juga. Sok kita boleh nombor 3. Orang lain boleh nombor 1. Tapi kenapa? Kerana pakai sepelek, jadi boleh dia. Nombor 1 tak boleh. Tak ada. Boleh. Baik tu orang ada boleh hijau boleh apa kan? Hak ada sepelek lah. Hak ngaji pandai apa itu gini pun tak ada jalan. Nah, tak boleh. Kenapa tak ada sepelek? Tak ada sepelek. Sebab ada buah meja. Ni adalah Zolin. Tapi kita dah agak kata dia boleh tupai. Tapi tu yang kata lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Ni tu ayat dari surah Abasa wa Tawalla. Fa iza jatis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Di hari akhirat esok tu mokpok adik-beradik apa itu ini tak boleh tupai belaka kerana masing-masing duk gaduh pada dia belaka. Duk gaduh diri dia belakang, duk lupa dia saja. Tak ada nak cara dah pada orang lain. Tapi itu tu kata tidak ada manfaat. Semua tu nak tolong tak boleh belakang. Kenapa dia hari akhirat? Yafsilu bainakum. Kerana Tuhan tentu belakang di hari akhirat. Tuhan cara sendiri belakang. Tak ada dah. Tak ada tanai kurang, tak ada ayakan, tak ada gapo dah hari akhirat esok. Tak ada nepo, tak ada puas, tak ada apa, tak ada dah. Tak ada wali, tak ada apa dah. Ada muda kuasa atau wali boleh tolong tu. Tak ada ni tu yang kata yafsilu bainakum. Semua tu Tuhan belakang. Ada juga setengah dah payah kata tak apa, baik dengan wali, baik dengan tok guru, baik dengan orang alim, baik dengan orang kamat. Tak ada dia akhirat, tak ada siapa boleh tolong. Dia sendiri pun nak cara tak ada dah. Dia sendiri pun nak cara diri dia tak ada. Tapi ada juga ada yang dah payah kata tak apa wali apa kita gini. Tu apa yang belakang tu payah agama itu belakang pada tak boleh nak tolong belakang tak ada. Kecuali orang yang dalam surah ayat kursi ayat kata kecuali manzalladzi yasma'u indallah. Orang yang Tuhan izin pada dia tu untuk syafaat. Tuhan izin, kalau Tuhan tak izin tak boleh. Dah. Itu dah ada Nabi wayat atau umat Nabi dulu jalan pergi minta syafaat pada hari akhirat. Pergi cari Nabi Adil kata aku tak boleh tolong dah pada hari ini. Pergi cari Nabi Nuh kata aku tak boleh tolong dah pada hari ini. Pergi cari Nabi Ibrahim pun kata aku tak boleh tolong dah pada hari ini. Pergi cari Nabi Musa tak boleh. Pergi cari pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah boleh syafaat. Apa itu ni? Tu pun Tuhan izin ke dia. Kalau dia tak izin tak boleh. Dah. Habis ni semua tu Tuhan kata yafsilu bainakum. Tuhan lah yang menentu, yang meletakkan apa gitu gini tu. Tuhan lah. Lahul hukum. Bagimu tu Tuhan tetap dah. Wa ilaihi turja'un. Dan semua tu akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tu tengok apa yang muda buat kerja tak ada niat. Muda buat kerja apa tak ada niat, daripada 1 saat, 1 detik, 1 minit, 1 jam, 1 apa tu Tuhan tahu belakang. Dia ada kuasa kata tak tahu. Sebab itu kita dalam usia yang Tuhan lebih ni, buat nak pada kita ni, kita memperbanyakkan kebaikan.
daripada kejahatan kita duduk sehari-hari tu, barulah timbangi amalan kita tu berat balik baik. Kalau kita duduk banyak waktu balik tak baik, kalau banyak ni pas semua ni ada catatan pada tu, pada di sisi Allah Subhanahu Taala belaka. Hari esok pakat belaka lah timbang kitab tu. Sampai hari ni kita duduk Tuhan tunjuk dah diri ni ke orang pergi jalan ni ke ada pakai beh belaka sini dah. Jadi akhirat esok pun seperti tu, tapi akhirat esok tu kita aman dah duk tekak. Hari ni nama dah. Hari jabat tu nama Allah, nama nama Sa'id, nama apa, ada gambar, ada gambar takut buh nama orang lain tekak tu, takut orang tak kenal. Dari akhirat esok pun Tuhan bakit mari, Tuhan beri kitab, timur kitab tu, dia sakut tekak ni belakang. Lepas tu sakut tekak tu semua amalan hak kita ambil pada akhir balik dengan siapa kau kita mati berapa puluh tahun tu ada belakang. Sehingga kadang-kadang kita orang tu terlupa apa ni orang ni, tak bisa ingat, tak bisa buat. Habis tu dia kata wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah tu tengok apa yang mudah buat, yang mudah kerja. Itulah dua ayat pada hari ini. Mudah-mudahan kita tahu, kita boleh beramal dan kita boleh jadi detik-detik dan saat-saat yang ada pada kita ni boleh menambahkan amal kepada kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مسجد الإحسان Majlis ilmi pagi hari Jumat, Majlis ilmi pagi hari Jumat.